purpose. Jadi aku letak korang atas buku aku. Hai korang, Assalamualaikum. Jadi video ni aku tak tahu nak buat apa. Aku selalu start macam tu. Video ni sebenarnya aku nak betulkan timing tidur aku. Sebab sekarang ni, yang mana tengok vlog aku pasal morning routine aku tu, kan aku bangun awal. Dah tak macam tu dah. Aku bangun lewat dah sekarang. Jadi sebabkan kuarantin hari tu lah start tu. Waktu tidur aku tu dia macam tak betul. Aku tidur lambat, bangun lambat. Kadang-kadang aku tidur awal, tapi aku bangun awal. Tak, contoh aku tidur dalam pukul 9 kan. Dalam pukul 1 aku akan bangun. Lepas tu tak boleh tidur. Dalam macam lepas subuh, tiba-tiba rasa mengantuk. Baru aku tidur. Jadi macam tak betul lah. Waktu tu aku nak betulkan balik waktu tidur aku. Cubaan untuk betulkan waktu tidur aku. Mungkin boleh membantu korang juga yang mana senasib dengan aku. Bahaya juga sebenarnya kalau tak jaga waktu tidur. Sebab tu sebahagian daripada kesihatan kita, dia kalau cukup tidur pun untuk kita punya emosi. Jadi aku rasa penting kita sama-sama. Sebab aku sendiri pun tak berapa tahu macam mana. Aku tak ingat macam mana dulu aku betulkan waktu tidur aku. Aku tak ingat dah. Aku ada masalah ni daripada aku sekolah lagi. Jadi aku tak ingat macam mana. Kira nak betulkan waktu tidur dalam masa singkat cepat. Aku cuba. Kita sama-sama. Kalau korang ada tips pun boleh juga share dekat bawah komen. Sebab mungkin boleh bantu orang lain juga kan, kita tak tahu. Jadi ni hari pertama. Aku cuba dah semalam tak jadi. Malam ni aku nak cuba dalam, sekarang pukul berapa? Sekarang dah pukul 9. Aku nak try dalam pukul 11. Pukul 11 aku takkan pegang handphone. Aku akan letak handphone aku jauh. Tak silap aku dulu aku buat macam tu. Jadi aku akan letak handphone aku jauh lah. Pukul 11 malam dah tak boleh pegang handphone. Aku akan fokus untuk tidur je. Kita akan tengok boleh ke tak. Aku akan update korang esok. Sorry. Esok aku nak pergi, macam nak keluar lah dengan kawan aku. Jadi aku try vlog esok. Kalau aku bawa kamera, kalau tak aku vlog guna handphone lah. Kita pergi jalan-jalan. Lepas tu tak ada apa. Aku ada hal sikit pagi tu. Kita jumpa petang lah. Tak apa, pagi esok. Sebab aku nak tengok aku bangun ke tak. Okay, jumpa korang pagi esok lah. Ngantuk. Aku dah ngantuk. Tapi bila aku tidur, jadi aku bangun. Sebab sekarang ni pukul 9. Kalau aku tidur sekarang, aku bangun awal jadi balik kan. Jadi aku tahan sampai pukul 11. Sekurang-kurangnya aku bangun. Tak adalah awal sangat kot. Good morning. Aku nak cakap apa tadi. Semalam aku tak boleh tidur. Tidur lambat juga. Dalam pukul 4 pagi. So aku bangun pukul 6. Aku tidur 2 jam je. Aku tak boleh tidur. Malam tadi fail lah. Kita tengok hari ni macam mana pula. Tapi aku bangun awal. Macam aku bangun awal sikit. Mantap. Hilang dah. Nak makan. Ingat dari kau. Aku pun nak main bola hoki. Bola hoki dah habis. Alah, sedih. Hoki saya dah kena telan. Laju je aku nak. Elok-elok aku tekan pula tu. Tengok mana. Ya, kalau kau datang sini ni kau dapat.
Sekedar pisang. Berapa ringgit? RM10. Seketul pisang. Satu slice. Sedihnya. Yang bola hoki dah kena telan dah. Kalau boleh tu sakit otak. Hidangan hotel. Cedok tepi lah tak macam tu. Cuba main dengan makanan. ASMR, sister jangan bercakap. Oi. Tidak sedap. Kita tak sedap. Kenci. Oh, masaknya. Apa? Tak rasa cendol lah. Rasa pun manis. Kenci ya. Sama kau duduk tu berteman nama Lenjo. This is mukbang guys. Dia sebut kimchi jjigae. Wih, boleh ada harapan. Aku sebab kau letak-letak ni rasa macam kasih sayang. Tangan aku dah berbeli. What? Sedap lah, ada benda sedap kat sini. Ayam. Aku baru nak vlog. Bukalah pintu. Mana nak buka? Bukalah pintu. Mana? Ni. Bukalah pintu. Tiba-tiba buka. Tak ada orang. Bukalah pintu. Masuk. LG. Tak ada orang. Jangan ditegur, tak ada orang. Jangan boleh buka. Dah tutup. Dah sampai ke? Ya. Kamu buka sekali, aku hilang dulu. Oh lah. Oh, let's go. Sudah dia tarik. Jangan masukkan aku. Cik sangat. Bagi. Baby na baby. Ya baby. Bila ingatkan. Settle. Lupa ni untuk vlog mana. Lupa. Panas. Sekarang sudah pukul 10 malam. Aku dah tak vlog untuk ni dah 2-3 hari. Jadi setakat ni waktu tidur aku tu dia tak balance. Aku boleh bangun hari tu, bangun awal, tapi lepas tu dia jadi macam aku penat satu hari tu. Aku bangun lambat pula. Aku akan betulkan balik lah. Dah beberapa hari aku stop. Last aku tak ingat video yang mana. Oh, kenapa aku pakai mask kat rumah pukul 10 malam. Tak, tadi sebenarnya aku tak keluar rumah pun. Aku vlogging kat luar rumah aku ni, depan rumah. Tapi ada bau durian. Ada bau durian sebab tu aku pakai mask. Panas. Aku mengemas di luar rumah untuk vlog akan datang nanti. Jadi sekarang aku nak mandi sebab panas. Dalam 10.30. Sekarang pukul 10.30. Nak mandi dulu. Lepas tu aku dah tak tahu lah aku nak buat apa. Oh, aku dah kerja sikit. Lepas tu tengoklah dalam. Aku akan cuba untuk tidur kira pukul 11.30 lah pernah lewat. 11.30 tu aku macam dah ada atas katil, ambil mood nak tidur. Aku target pukul 12 aku dah tidur. Sebab esok aku nak bangun awal. Aku update kat korang nantilah. Okay, nak mandi dulu.
في صدور بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا بين أيديهم سدا. So hi korang, aku tak tahu korang dengar ke tak. Tak tahu korang dengar ke tak. Tapi aku nak update. Aku tak buat outro. Jadi aku still tengah baiki lagi waktu tidur aku. Dia semakin okey, tapi bukan timing yang aku nak lah. Yang pukul 5 pagi tu belum lagi. Tapi apa-apa pun aku akan update kat korang untuk next vlog. Aku rasa tu je lah video aku. Kalau korang ada tips nak share, boleh je share. Bagi tahu aku sekali. Boleh komen. Jumpa korang next video. Assalamualaikum. Sorry aku vlog ni macam kucak kacir sikit. Tapi nak macam ni. Okay, bye. Jumpa korang next video.